Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ashraf atau dipanggil Cikgu Ashraf. Saya daripada Shah Alam. Okey. Saya sebenarnya setiap kali saya join kelas ke coaching ke apa, saya punya expectation lah. Okey. Dan yang hari ni saya belajar 3 hari ni, dia dah highest expectation apa cakap? Beyond the expectation. Sebab apa saya ada 3 hari lepas saya ada benda yang macam mencari kenapa di puzzle dia tak ngam lah. So alhamdulillah lepas dah banyak bertanya dengan Abang Abid, masya-Allah subhanallah. Saya bersyukur sangat sebab program ni telah menjawab segala puzzle tu. Sekarang puzzle tu dekat kepala macam mana aku nak ajar student. Jadi sangat seronok, sangat very seronok. Dan saya lepas ni saya bertanya, Abang Abid, boleh tak kalau saya nak join program tapi as untuk bantu macam tu. Sebab saya seronok. Sebab saya sebenarnya mencari seka yang ngam dengan diri saya. Dan masya-Allah 6 bulan saya cari dan Allah Taala bagi seka ni lah. Itulah, itu best sangat best. Dia banyak sangat aktiviti. Cuma je saya boleh letak paling atas sekali lah. Yang paling saya seronok sebenarnya belajar sebenarnya. sebab saya cikgu. Cikgu saya mencari ilmu. Okay, jadi belajar tu yang paling highest yang paling seronok lah. Dan yang second yang saya suka sebenarnya dalam bilik gelap. Dalam bilik gelap tu kita nak mencari diri kita. Di situ lah saya tahu, rupanya saya banyak nak selesai masalah orang. Tapi sebenarnya diri saja ni, di manakah diri saya? Itu saya rasa ini memang the best activity lah. InsyaAllah. Yang paling unik of course mandi ais. Mandi ais saya mula-mula cakap, aku boleh ke ni? Tapi memang first tu rasa macam nak balik je. Sebab dia macam sejuk sangat Tapi yang kedua seronok sangat. Sedapnya mandi ais. Yang ketiga lagi santai. Tu memang unik lah. Saya tak pernah mandi ais macam tu. Jadi saya sangat seronok buat aktiviti mandi ais tu. Akhir zaman ni banyak perkara yang melibatkan emosi. Emosi, adab macam tu banyak. Banyak orang yang dia tak faham benda ni. Apabila dia tak faham benda ni, so banyak berlaku masalah silaturahim, masalah perceraian, masalah pergaduhan, macam-macam. Jadi anda kena join program ni sebab dia bukan setakat mengubah anda punya otak anda, tapi dia core dia emosi tu. Nak kontrol emosi. Apabila anda dapat kontrol emosi, anda dapat kontrol semua sekali. Jadi kena kenal diri. Nak kenal diri, kena datang kelas ni, kena kenal cikgu Abid kita dan juga staff-staff yang sangat baik, masya-Allah subhanallah. Dan saya sarankan anda semua yang bermasalah, yang stres, tak tahu kat mana nak cari jalan, datang sini. Ada durian.